Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada Zordak Motorsport Bangi. So hari ni kita ada nak sharing satu benda yang simple tapi untuk panduan korang lah. Okay, ni KTX 70. Okay, ni kalau boleh tengok dia punya brake disc belakang dah bercala disebabkan brake pad dah habis. So macam mana nak elakkan benda ni adalah korang kena pastikan brake pad korang ni tak terus habis. Okay, macam mana nak tengok? So korang boleh tengok ni dia punya clip brake pad. Selalunya kalau brake pad tebal lagi, dia punya brake pad tu akan kita nampak dekat bahagian sini. Dia lebih terkeluar ke sini lah. Lebih terkeluar. Ni dah ke dalam habis. Boleh tengok. Dia dah travel jauh. Okay, kita buka lampu je. Tengok. Dia dah travel terlalu jauh kalau korang tengok tu. Nampak? Kalau tak dia lebih terkeluar sikit lah. Dekat bahagian klip ni, dekat belah sini. Ni dah ke dalam sangat. Jari pun dah boleh masuk dalam empat. Kalau tidak, jari saya boleh masuk sikit dari sini je. Kalau tebal lagi. So korang boleh agak lebih kurang dalam dah separuh. Boleh dapatkan pemeriksaan terus lah dekat workshop. Ni kalau dah travel jauh sangat, brake pad mungkin dah habis nipis. Korang boleh tengok, dah tak ada pad dah. Ni tinggal besi saja. Kalau orang tengok tu tinggal besi je tu. Tengok habis dah. Jadi bercala boleh tengok. Okey, ni pula saya nak tunjuk yang brake pad belakang dia masih lagi okey. Tengok ada lagi lah, maknanya kalau orang tengok tu jarak dia lebih kurang separuh. So dia punya pad tu dia masih ada. Nampak tak? Tu. Yang ni dia punya besi pad tu, yang belakang ni adalah pad dia. So ada lagi sikit. Jadi dia tak bercala lah. Kalau besi dengan besi memang habis korang punya brake pad. So boleh tengok, boleh intai dengan kamera je. Boleh korang letak kamera korang, pasang lampu dia, boleh nampak lebih kurang macam tu. Lebih kurang dalam berapa cm tu, 1 cm kurang 1 cm lah. Dah boleh lah kalau nak ikut, nak tukar ke ataupun nak, boleh agak lah lebih kurang dah pakai dalam sebulan 2 bulan lagi. Lepas tu korang tukar. Okay, tu perkongsian saya mengenai brake pad supaya korang tak kerugian lebih banyak lah. Kena tukar brake pad, kena tukar brake disc. Sebenarnya benda ni kita boleh prevent. Okay, itu saja daripada Zordak Motorsport.